penatlah kerja hari ni. Abang penat? Abang nak makan apa hari ni? Saya masakkan untuk abang. Ikut je mana-mana. Ikut je. Abang pergi tahu lah. Nak makan kat rumah ke nak keluar? Kat rumah lah saya nak masak abang. Ya. Aisyah? Ya. Aisyah, sedap bapa dah sampai ni. Aisyah, anak ibu. Wah. Ni dia Aisyah ya. Okey, terima kasih cikgu. Aisyah macam mana hari ni? Okey? Aisyah okey je. Aisyah okey? Cumanya pun tadi saya minta maaf sebab tadi Aisyah jatuh. Jatuh? Oh. Ada buka tak? Tadi saya dah tengok dah. Dia punya kepala tak ada apa-apa. Kepala? Lembam ke apa ke tak ada. Cuba cek kepala dia. Tak ada. Kat mana cikgu? Dekat atas ni. Atas ni. Ha. Aisyah okey? Aisyah sakit tak? Nanti Okey. kalau ada apa-apa puan terus beritahu kami ya. Saya minta maaf tau. Saya minta maaf sangat-sangat. Boleh saya tahu macam mana jatuh tu? Tadi saya tengok lantai lepas makan. Lepas tu saya tak perasan tinggal Aisyah je kat belakang. Lepas tu saya tengok dia dah nangis dah. Saya minta maaf sangat-sangat. Tak apa. Baik cikgu. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya dulu. Assalamualaikum, Aisyah. Bye. Bye Aisyah. Okey, dah sampai Ya. sekolah. Aisyah jangan nangis-nangis, okey? Teacher ada, kawan-kawan ada, okey? Teacher, ubat dia ada dalam ni tau. Aisyah demam. Aisyah tak sini ke? Ya. Dia dah makan ubat dah? Pagi dia belum makan. Nanti teacher tolong bagikan boleh? Badan dia ada syukur ni pun. Ya. Tapi doktor dah bagi ubat dah. Nanti teacher bagikan eh? Kita dah risau. Okey saya ikut puan terus. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, bye Aisyah. Salam ibu. Okey. Bye. Sejuk-sejuk. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Duduk. Aisyah, awak rasa okey, macam ni lah. Nanti saya nak awak bincang dengan parents dia. Boleh? Lepas tu awak settlekan sendiri. Sebab kalau boleh, saya tak nak tunjuk video ni dekat parents dia. Okey? Kalau tak memang awak yang salah. Dah lah awak cikgu praktikal je kat sini. Saya minta maaf lagi. Boleh lagi. Awak pergi lah sambung kerja awak tu. Budak-budak tu tak ada orang tengok tu. Ni. Bang, sini. Kenapa? Abang cuba tengok anak kita tu. Kejap demam, kejap tak. Seminggu kejap demam, lepas tu okey balik. Doktor pun cakap tak ada apa-apa. Awak tak rasa ke sebab dia jatuh dekat sekolah? Mungkin aku. Bang, apa kata kita buat report polis je bang? Tak payahlah. Lagipun cikgu praktikal je. Kenapa abang nak backup cikgu tu? Abang ada apa-apa ke dengan cikgu tu? Tak ada je. Lepas tu? Tak ada. Wait a minute. Who are you? So macam mana ni? Kita tengok cikgu tu macam mana. Boleh? Kita bincang dengan dia. Yelah, ikutlah. Macam mana pun. Assalamualaikum. Cikgu Abdullah. Cik, puan pergi duduk. Saya dengan ibu. Sim. Boleh ke kalau saya nak minta tengok CCTV? Boleh. Kami dah rekaman CCTV. Tengok ni abang, teruknya Aisyah jatuh. Tu lah. Awak ni pandai tak? Berdasarkan rakaman CCTV ni memang dah tentulah salah saya. Dan ni saya dah minta maaf dekat cik dengan puan. Saya punca Aisyah jatuh. Saya betul-betul minta maaf. Tapi itulah. Lepas ni kalau boleh jagalah Aisyah tu betul-betul. Kan abang kan? Okey, saya nak Aisyah tu setiap kali dia makan